Pohon palma di tepi paya tumbuh subur di tanah rata. Program bermula ceria raya, semangat baharu bersama kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Durah Isyirah. Saya Ana, wartawan anda dari TV PSS Al-Falah. Hari ini menandakan minggu pertama sesi persekolahan di mana warga SMK Bandar Baru Sintok kembali ke sekolah selepas cuti. Kehadiran mereka jelas menceriakan suasana sekolah dengan azam dan semangat yang baharu. Betul Tok Ana. Minggu ini merupakan titik permulaan untuk membentuk hala tuju pembelajaran sepanjang tahun. Dengan itu, ayolah kita ikuti suasana minggu pertama persekolahan SMK Bandar Baru Sintok. Bersama dengan saya, Puan Sariza binti Osman, Pengetua SMK Bandar Baru Sintok. Apa khabar Puan? Khabar baik, Alhamdulillah. Baiklah Puan, sebagai pemimpin utama sekolah, Puan pastinya mengharapkan perkembangan yang positif bukan sahaja dalam diri para pelajar tetapi juga terhadap kemajuan dan imej secara keseluruhannya. Ya. Jadi, bolehkah Puan berkongsi sedikit harapan Puan terhadap pelajar SMK Bandar Baru Sintok dari segi sasiah, disiplin dan akademik? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pengurus sekolah, harapan cikgu besar, terutamanya dari segi akademik murid lah. Di SMK Bandar Baru Sintok kita ada tahun ini 2026, kita ada 154 murid yang akan menduduki SPM dan baki lagi akan terlibat dengan PBD secara keseluruhannya. Jadi harapan saya sebagai pengurus sekolah untuk akademik ini, kita cuba nak mencapai kedudukan akademik yang terbaik. Kalau ikut dalam perancangan headcount kita, SPM kita untuk grade purata kita mensasarkan 3.67 dan peratus lulus layak mendapat sijil kita akan sasarkan sebanyak 100%. Okey, untuk disiplin bagi tahun 2026 kita akan reducekan disiplin berat sehingga kosong lah. Dan kesalahan-kesalahan ringan dan disiplin ringan dan sederhana juga kita nak reduce kepada kosong. Dan harapan kita di SMK Bandar Baru Sintok agar anak-anak di sini mempunyai sahsiah yang terpuji dan juga adab yang paling baiklah untuk kita keluarkan mereka pada ketika mereka berjaya keluar nantilah, terutamanya kepada budak-budak SPM dan juga kepada anak-anak kita yang sedang lagi berada dengan kita ni, kita nak sahsiah mereka sahsiah yang terbaik yang boleh menjadi kebanggaan sekolah. Untuk sahsiah tadi kurikulum dah, no? Sahsiah dah. Satu lagi tentang harapan kedudukan kita di dalam daerah Kubang Pasu, kita nak kita berada sebagai sekolah harian 3 terbaik di daerah Kubang Pasu. Itu harapan saya untuk tahun 2026. Sekian. Baiklah Puan, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Sama harapan kita. Baiklah, bersama dengan saya, Profesor Dr. Rusti bin Omar yang merupakan YDP PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok. Apa khabar Tuan? Baik pagi ni. Okay. Baiklah Tuan, sebagai YDP PIBG, semestinya memainkan peranan yang penting dalam pembangunan sekolah dari pelbagai aspek. Jadi, dari perancangan yang strategik, bagaimanakah pihak PIBG dapat menyokong sekolah dalam meningkatkan prestasi murid dari segi akademik dan juga kurikulum? Okey, kami selaku PIBG, kita sentiasa bekerjasama dengan pihak pengurusan sekolah, terutama Puan Pengetua, Pengelola Kanan dan guru-guru. Dan kita di pihak PIBG sentiasa menjalinkan kerjasama dalam semua aktiviti yang dijalankan oleh pihak pengurusan sekolah. Dan bagi kami di pihak PIBG, kita sentiasa memberi galakan kepada pihak sekolah untuk melaksanakan program-program sama ada berbentuk akademik dan juga co-curriculum bersama dengan PIBG. Dan kita tak pernah untuk kita menolak setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Dan biasanya kita di pihak PIBG kita sentiasa memberi galakan kepada pihak sekolah untuk bersama-sama dengan PIBG dalam setiap aktiviti yang dijalankan di sekolah dan juga di tempat-tempat yang lain. Baiklah Tuan, terima kasih atas kerjasama Tuan. Terima kasih. Habis ya? Ana, hari ni aktiviti apa pula
Rasanya ada aktiviti test drive mentadisa. Jom kita pergi tengok. Jom. Okey Dora. Sekarang kita berada di depan sekolah. Kenapa ya? Kita berada di depan sekolah kerana berlangsungnya test drive merentas desa yang akan berlangsung pada hari Khamis ini, Oh Ana. iyalah Dora, saya nampak semua pelajar begitu semangat dalam persiapan untuk mentadisa yang akan diadakan pada hari Khamis ini. Okey, baiklah Ana, kita teruskan dengan sesi temu bual beberapa pelajar. Ayo. Baiklah, bersama dengan saya Arik dan Daniela, pelajar tingkatan 5 2026 SMK Bandar Baru Sintok. Apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah sihat. Baiklah, apa perasaan Arik dan Daniela tentang aktiviti minggu pertama persekolahan 2026? Minggu pertama persekolahan. Bagi saya sangat gembira kerana aktiviti yang dilakukan sangat bermanfaat untuk semua. Dan sebagai batch 09 yang akan mengambil SPM tahun ni, saya rasa benda ni dapat menarik motivasi kami dan semangat untuk belajar di minggu-minggu ke hadapan. Sangat menarik. Okey, terima kasih saudara Arik. Bagi saya pula, saya rasa baguslah aktiviti ni sebab kita dah lama tak sekolah. Lepas tu datang balik sekolah dengan ada aktiviti ni, kita boleh rapatkan balik silaturahim kita. Lepas tu boleh eratkan semangat perpaduan sebab kalau kita tengok ada yang orang Siam, orang Thailand pun semua datang sekolah ni. So, secara tak langsung kita bekerjasama lah. Lepas tu mengeratkan semangat perpaduan. Lepas tu, as an SPM candidate tahun 2026, saya rasa minggu pertama ni macam berbaloi sebab lepas ni kita pack kan dengan kelas tambahan apa semua. So dengan ada minggu pertama persekolahan ni, kita boleh cipta kenangan lah. Kenangan terakhir orang kata. Betul tak Arik? Saya sangat setuju. Arik ada apa-apa lagi Arik? Saya rasa lepas ni kita akan terkurung di dalam kelas. Betul. Alhamdulillah. Lepas tu kalau nak keluar kena marah dengan cikgu. Tak apa Arik. Memori Arik. Okey. Baik. Baiklah, itu sahaja. Baik, terima kasih Arik dan Daniela atas kerjasama yang diberikan. Jom kita ke aktiviti seterusnya. Okey Dora. Setelah pelbagai persiapan yang telah dilaksanakan, akhirnya sudah tiba aktiviti yang dinanti-nantikan, iaitu Merentas Desa Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok kali ke-25, Ana. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat, pelajar sedang berlumba-lumba untuk menyumbang mata bagi rumah sukan masing-masing yang tercinta. oleh itu, mari kita saksikan rumah sukan yang mana yang akan memegang gelaran juara. Jom Dora. Jom. Okay, bersama dengan kita, guru penasihat bagi Rumah Sukan Satria yang digelar juara bagi Merentas Desa tahun 2026 hari ini. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah. Terima baik. Terima kasih. Baik cikgu, apa perasaan cikgu apabila Satria telah digelar juara untuk 2026 Merentas Desa? Okey, untuk bergelar juara adalah impian semua guru rumah sukan dan juga ahli ataupun anak-anak rumah sukan masing-masing. Dan apabila diumumkan juara, sudah tentulah satu perkara yang memang amat menggembirakan saya selaku guru penasihat rumah satria dan juga guru-guru yang lain lah. Okey, sebentar tadi sebenarnya kami agak risau juga sebab memandangkan rumah-rumah yang lain tahun ini memberikan saingan yang cukup hebat. Tetapi apabila Satria diumumkan juara, mungkin rezeki pada tahun ini berpihak kepada rumah Satria dan saya berasa amat gembira sangat-sangatlah kerana telah berjaya merampas balik Piala Kejohanan untuk tahun ini. Selama setahun saja kami lepaskan Piala Johan tu untuk rumah wajar tahun lepas. Dan tahun ni alhamdulillah Satria telah merampas semula kejohanan dalam Merentas Desa tahun 2026 untuk orang kata apa? Menguatkan lagi semangat untuk Satria terus berjuang tahun ni. Itu saja cikgu. Okey. Baik cikgu, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey, terima kasih. Baiklah Dora, kita sudah pun tiba di hari terakhir bagi minggu pertama sesi persekolahan. Betul Tok Ana, semoga aktiviti yang telah dianjurkan ini dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk terus menghadapi PDPC yang akan datang. Saya Dora Insyira, Saya Ana, wartawan anda dari TV PSS Al-Falah. Assalamualaikum dan jumpa lagi.